Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. So bagaimana cara dia untuk kita top up account Settle menggunakan online banking. Okay, let's go. Pertama sekali korang buka dulu account Settle, app Settle. Kemudian kat bahagian sini korang boleh pilih top up, klik top up here. Kemudian dekat bahagian sini korang boleh masukkan amount berapa yang korang nak top up. Let's say saya nak top up RM50. Kemudian tekan done dan kita tekan change here, top up method, tekan change. Dan kita pilih online banking. So dekat sini korang boleh pilih bank mana yang korang prefer. Biasanya memang adalah seluruh dekat, bank yang ada dekat Malaysia ni semua ada kat sini lah. Okay, korang boleh pilih mana-mana yang korang berminat. So macam saya akan pilih Maybank, klik Maybank. Dan dah settle top up RM50. Kemudian tekan top up RM50. Okay, tunggu sekejap. Dan dia akan bawa kepada paparan yang macam ini guys. Okay, kemudian dekat bahagian sini korang boleh isilah maklumat korang dan juga password. So lepas korang dah tekan settle, semua dah settle, bayar semua, dan dia akan automatic masuk ke account Settle korang. So sekarang korang ada RM74.24. Jadi itu sahaja guys cara untuk korang top up app Settle menggunakan online banking. Oh by the way guys, kalau korang masih belum ada lagi account app Settle, korang boleh download dulu account app Settle yang ini guys. Okay, tekan open dan download macam biasa. Lepas dah download, korang boleh register dan korang boleh masukkan kod GTZ2. Okay, so bila korang daftar guna GTZ2 ni, korang akan dapat RM7 dan saya pun akan dapatlah RM7 sekali. Okay, itu sajalah. Okay, kalau korang berminat, korang just masukkan je lah GTZ2. Terima kasih. Kiranya anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa, dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.